So guys, kita dekat polis ya. Di Roma. What happened? Kita tak lama. Kita sampai berdua. Jalan habis jalan pukul 7. Sampai pukul 7, tengok cermin dah terbuka sikit. Pelik lah. Memang sebelum kita gerak, semua dah tutup, semua dah secure, semua dah baca doa, dah suruh mat baca doa je tadi. Kita dah balik pada jalan-jalan kat room, Vatican City. Tengok kereta kena pecah. Dan barang hilang total lebih kurang 30k lah. Sebab iPad 2, laptop 3, drone 1, kamera 1. Semua barang elektronik lah diorang target. Barang-barang lain semua selamat. So sekarang ni terekam oleh polis, baru buka buat report. And polis pun tak ada tak passion. Boleh lagi main TikTok dia suruh bagi report ni. Itu aku orang panas betul lah. Kita suruh isi, sebelah pun dia ada TikTok. Lepas tu sekarang ni kita minta untuk cari kan, untuk pergi sekali lah dengan location yang kita ada, locate my iPhone tu. Tapi dia tak nak tolong pun. Dia kata memang tak boleh buat apa. Unless kalau kita pergi sana, jumpa barang kita, jumpa pencuri lah, baru boleh keluar balik polis. Tapi sekarang ni tak ada harapan lah rasanya untuk barang-barang. And now kita boleh try cari lagi 200 meter kan, nak pergi tempat tu kan. Last 200 meter je daripada polis je. 200 meter je, tapi polis tak nak tolong pun. Polis ni tadi memang wah. Oh tak nama bro. Tak ada mula. Shit. So semua hilang. Laptop hilang, iPad hilang, Emberton diselamatkan lah, alhamdulillah. Cash RM1,200, RM1,300 campur RM1,000. Abang kata euro dah 200 lebih lah. Hilang lah. So total 30k lah untuk 4 orang.